Dia bertanya dengan saya, boleh ke selepas saja selesai ambil Master of Counselling tu, terus saya boleh jadi kaunselor berdaftar? Boleh ke? Jom saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya anda dah selesai, dah tamat pengajian Master of Counselling di OUM, anda layak untuk menjadi kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Tetapi ada syaratnya. Anda perlu hadiri temuduga yang akan ditentukan masanya, tempatnya oleh lembaga kaunselor. So contohnya, anda selesai saja program Master of Counselling di OUM. Jadi tak payah tunggu convocation, anda dapatkan surat selesai tamat pengajian ya di OUM dan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh lembaga kaunselor. Anda hantar semua ke lembaga kaunselor untuk dapatkan surat panggilan interview temuduga dan anda pergilah temuduga dalam masa sejam. Selepas itu, sekiranya anda berjaya, mereka akan bagi satu notifikasi melalui email. Anda telah lulus menjadi seorang kaunselor berdaftar di Malaysia. Itu caranya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami di OUM akan memastikan pelajar-pelajar bersedia untuk hadiri temuduga Lembaga Kaunselor Malaysia ini. Kita akan bagi tips-tips cara-caranya dan suasananya, macam mana interview itu dijalankan nanti. Kita akan memastikan pelajar-pelajar kita menjadi seorang kaunselor berdaftar suatu hari nanti untuk Malaysia, insya-Allah. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita join OUM dan masuk Master of Counselling Program. Jom. Assalamualaikum.